Salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama Public Gold, kemudahan buyback ataupun belian semula emas bila tuan-puan perlukan tunai. Dalam banyak-banyak kes, ada orang yang takut simpan emas sebab risaukan susah nak jual balik emas tersebut. Tapi dengan Public Gold, prosesnya sangat mudah. Tuan-puan boleh bawa sahaja gold bar ataupun dinar yang dibeli daripada Public Gold ke mana-mana cawangan di seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di laman web. Tuan-puan tidak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga atau kena tolak upah seperti barang kemas. Harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan kentuliran emas 999.9 tanpa sebarang potongan harga. Untuk emas tuan-puan dalam akaun EmasGap, prosesnya jauh lebih mudah. Tuan-puan hanya perlu membuat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun bank tuan-puan dalam masa 1 ke 3 hari bekerja. Inilah sebab mengapa Public Gold menjadi pilihan ramai. Emas tuan-puan bukan sekadar cantik untuk disimpan, tetapi mudah ditukar semula kepada tunai bila perlu. Sama ada untuk rolling modal bisnes, bayar rawatan atau menampung kecemasan sekeluarga. Simpanan emas bersama Public Gold memberikan ketenangan fikiran. Bukan sahaja ia melindungi nilai kekayaan, tetapi apabila terdesak, ia boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas dengan Public Gold, serendah RM100 sahaja melalui akaun EmasGap, boleh rujuk pin video dekat profile Fad untuk daftar akaun emas tuan-puan atau terus saja klik link di bio. Nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.